Awalam yarau anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah memewahkan rizki bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan dia juga yang menyempitkannya. Kata Ibn Kathir, yakni Allah lah yang melakukan itu semua berdasarkan kebijaksanaannya dan keadilannya. Nak kata bahawa miskin kaya itu semua dengan ketetapan dan ketentuan Allah, mengikut kebijaksanaan dan keadilan Allah. Kalau seorang itu diberi kekayaan, maka itu dengan kebijaksanaan dan keadilan Allah. Kalau Allah datangkan kemiskinan, kekurangan kepada seseorang, jangan kita berburuk sangka dengan Allah, kerana itu semua dengan kebijaksanaan dan keadilan Allah. Akhirnya, maksud di sini, keadaan kita pada hari ini dari segi susah senang, yakinlah bahawa itu semua dengan kebijaksanaan dan keadilan Allah. Sama sekali keadaan kita, tak payah kita nak tengok orang lain, keadaan kita bukan suatu kesilapan, bukan suatu kebetulan. Bukan satu kebetulan keadaan kita macam ni. Kalau kita ada ditimpa kesusahan atau ujian, itu bukan kesilapan. Sebaliknya, itu adalah mengikut ketetapan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah nak menguji, dan apabila Allah uji dengan apa yang kita mampu dari segi kesusahan ataupun kesenangan. Allah menguji dengan apa yang kita mampu. Selalu kita melihat dari sudut kesusahan, sedangkan dia adalah kedua-dua. Daripada kemewahan dan kesusahan, semuanya adalah berpadanan dengan apa yang hamba Allah itu mampu untuk menghadapinya. Allah tidak akan mendatangkan satu ujian, tak kira dalam bentuk kemewahan atau kesusahan, dalam kadar yang dia tak mampu untuk menghadapinya. Dalam keadaan memang akan dia binasa dengan kemewahan atau kesusahan tersebut. Bukan begitu ketetapan dan ketentuan Allah. Sebaliknya, ketetapan Allah dan ketentuannya ialah berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala.